Baik, saya Datuk tanya apakah proses permohonan seperti ini terikat dengan birokrasi Putrajaya? Tak ada dah lah. Kalau birokrasi biasa ni maknanya mereka yang tak ada dokumen bawa anak mereka datang. Pegawai tunggu di pejabat. Ini tak. Prosedur baru ni adalah kita cari mereka. Di Sarawak dan Sabah, siapa yang tahu tentang kelahiran, kena pergi daftar dalam tempoh 40 hari. Di Semenanjung dalam tempoh 60 hari. Tapi kerana tempat tinggal mereka jauh, 40 hari itu mereka tak daftar. Jadi PPK ini kita uruskan apa? Kumpul data, proses dan kemudian keluarkan MyKad dan keluarkan sijil lahir. Itu hasil akhir dia. Baik. Di Saratok, sejak PPK ini bermula, kita dah buat 9 outreach program PPK ini dan juga Jabatan Pendaftaran. Tapi kalau inisiatif ini saja, kita buat 1,117 untuk tahun di mana kita mulakan inisiatif ini, 2023, 236 program, 224, 204 program, 225, 404 program, dan kita baru minggu kedua Januari ini, minggu ketiga Januari, kita dah buat 7 program. Jadi ini menunjukkan seriusnya kita untuk bantu penduduk di kawasan pedalaman yang tak memiliki dokumen ini. Ya? Dan Datuk Petua, yang ini Datuk, bukan saja berkaitan dengan tanggungjawab moral kita untuk bawa mereka dalam mainstream, tapi juga komitmen antarabangsa kita. Kerana fokus 9 di bawah Sustainable Development Goals, sebuah negara kena selesaikan isu rakyat yang tidak punya dokumentasi, bahkan taraf warga negara. Jadi bila kita berjaya, dia memberikan weightage bahawa negara kita comply atau patuh dengan ketetapan SDG. Terima kasih.